Hi guys, kalau korang nak tahu personal loan tu scammer ataupun tak, tengok video ni sampai habis. Paling obvious kalau ada orang DM or WhatsApp korang kata boleh buat personal loan, lepas tu dia minta korang untuk bayar stamp duty, insurance ataupun charge yang pelik sebelum loan korang approve. Itu tanda-tanda besar scam. Loan belum lulus tapi dah minta upfront payment. Logical. Pinjaman wang berlesen yang sah takkan minta upfront payment langsung. Lagi satu, kalau korang jumpa orang offer interest rate terlalu rendah yang jauh dari pasaran, hati-hati. Kadang-kadang tu umpan je. Hujung-hujung duit lesak, loan pun tak dapat. So, moral of the story, jangan mudah percaya janji manis. Kalau korang nak buat personal loan yang betul-betul sah, selamat dan ikut undang-undang, pastikan daripada syarikat pinjaman wang berlesen yang berdaftar under KPKP. So, kepada korang yang tengah cari loan yang boleh dipercayai, boleh terus kontak kami sekarang.